Kalaulah enjin boleh bercakap, mesti dia akan bagi tahu, bos boleh tak kalau sebelum tukar minyak hitam, bersihkan dulu enjin, flushkan enjin. So ini dia produk daripada Manol. So basically, kita nak galakkan, kita nak bagi tahu semua orang, sebelum tukar minyak hitam, buat enjin flush. Buang dulu semua slush, ledak-ledak yang terdapat dalam enjin. Tujuan dia supaya enjin tahan lama. So hari ni saya nak buat servis. Kalau korang nak tahu, servis kereta menggunakan minyak Manol. Ini adalah salah satu minyak pelincir daripada Manol. Saya menggunakan 5W30. Alright, so basically yang ini dia memang sesuai untuk kereta-kereta moden lah. Tetapi harganya caya asyik. Saya servis kereta tu, saya servis kereta ni harganya baru RM250 sahaja. Produk yang berkualiti, harga yang murah. Kalau dekat Sarawak, korang boleh datang, jom ikut saya tunjuk kedai dia. Saya sekarang berada dekat FZ Auto, dekat Metro City Matang. So kalau korang nak dapatkan produk Manol, korang nak datang servis ataupun buat apa-apa kerja yang berkaitan dengan kereta, korang boleh datang dekat FZ Auto. Harga memang berpatutan dan murah. Kelak si Daya akan tukar. Nanti mereka akan tukar mereka punya lokasi dekat bangunan yang hujung sana tu. Tapi sekarang dekat sini, insya-Allah FZ Auto akan menjadi salah seorang Manol Elite member. Jom kita teruskan. Kami Mbak Lotus selalu servis bukan main git mahal. Tukar minyak hitam lah. Si patut RM250 aja. Memang 250. Yang ni bukannya fully sintetik biasa ni. Ni ada Easter lagi ni ah. Lagi latest. Higher grade. Higher grade Easter. Okey, 250. Termasuk engine flush ni? Ya, termasuk. Termasuk engine flush. Oil filter? Termasuk. Termasuk. Ya Allah, 250 memang murah bang. Semoga murah rezeki abang. Amin. Amin ya Allah. Nyaman palak bang. Okey, untuk engine flush ni sebenarnya mudah. Pastikan korang tuang dulu motor flush daripada Manol ni ke dalam enjin kereta sebelum korang buang minyak hitam. So basically korang kena run dulu enjin tu dalam 10 minit, bagi dia cuci dulu semua, buang semua kotoran kan. Nanti waktu dia nak buang minyak hitam, semua kotoran tu akan keluar sekali. Alright. Yang ini dia sesuai untuk kereta yang menggunakan mineral ataupun semi sintetik atau full sintetik, dia tak kisah, semua boleh pakai. Dia tak sesuai untuk motosikal yang menggunakan wet clutch sahaja. So sebelum korang nak pakai tu, pastikan korang baca dekat belakang dia enjin jenis apa yang boleh ataupun yang tak boleh. Okey. So bila dah tuang, tutup balik. Alright. Kita start enjin. Alright. Saya nak belanja korang bunyi enjin Sekejap Bunyi enjin ke bunyi exhaust? Ya, kalau nak dengar bunyi exhaust kena letak mic kat sini. Ya. Dia punya starter tu rasa macam nak kena servis ataupun tukar baru kot. Betul tak? Betul tak? So kita bagi dia running selama 10 minit. Sambil tu saya nak cerita kat korang ataupun nak bagi tahu, Manol Malaysia sekarang sedang mencari workshop di seluruh Sarawak untuk menjadi rakan niaga Manol, rakan workshop Manol. Kalau anda berminat, anda boleh berhubung dengan saya sebagai business consultant Manol untuk region dekat Sarawak ni. So nombor telefon saya ada dekat description. Sila kontak saya. Saya akan datang ke workshop anda dan menerangkan apakah kelebihan gula-gula ataupun apa orang cakap something yang korang akan dapat sekiranya kita ataupun anda menjadi rakan workshop Manol dekat Sarawak tu. Alright. So ini peluang untuk workshop-workshop yang dah ada workshop ataupun yang baru nak buka workshop ataupun yang nak dengar macam mana, nak tahu lebih lanjut bagaimana nak jadi rakan workshop Manol. Dekat Semenanjung dah banyak, lebih kurang 1,400 workshop di Semenanjung. Tapi dekat Sarawak ni baru ada tak sampai pun 5. Tak sampai lagi. So kalau boleh saya nak setiap bahagian dekat seluruh Sarawak ni, setiap daerah
ada workshop Manol. So mun kita orang mau jadi yang tak awal, menjadi rakan niaga, menjadi rakan workshop Manol, sila kontak saya. Saya akan datang cari anda. Especially workshop-workshop, sebab dengan Manol tu kita bukan jual minyak hitam oh. Bukan sekadar jual minyak hitam, tapi sebenarnya saya boleh cerita dekat anda, kongsikan kepada anda macam mana untuk menambahkan sale di workshop menggunakan Manol ataupun dengan menjual produk daripada Manol. Okey, yang ini versi energy, dia ada ester lah, fully sintetik. Tapi sebenarnya tak semestinya kalau korang yang mungkin ada bajet lagi rendah ke apa semua, dia ada pelbagai range, pelbagai variant. So tak semestinya enjin baru kan. Kalau korang ada kereta lama yang nak servis, yang dah out of warranty apa semua, korang boleh datang dekat workshop FZ tu, boleh tukar minyak hitam ataupun minyak pelincir. Pelbagai variant, mineral ada, semi sintetik ada, fully sintetik ada. Kalau yang jenis nak high performance pun ada. Alright, 4x4 pun ada. So basically untuk produk Manol ni dia ada banyak range. Kita ada untuk Asia, untuk continental, untuk local. So tak kisah untuk enjin mahal indah. Enjin baru ke, enjin lama ke, tak ada masalah. Dan harga 250 ni bukan harga kaduk, memang ditulis kat sini 250. Kalau korang perasan memang ditulis 250. Dan of course dekat setiap workshop variant berbeza-beza harga mengikut workshop lah. Tapi mungkin kita orang mau yang berbaloi, boleh datang ke FZ Auto tu. Alright bang, silakan. Kalau korang perhatikan, kalau yang original punya minyak hitam, nampak? Cuba zoom kat sini. So pastikannya ada hologram lah supaya korang tak dapat minyak tiruan kan. Alright guys, so kita orang mau servis kereta kita orang, jentera kesayangan kita orang menggunakan produk ataupun minyak pelincir daripada Manol, boleh datang ke FZ Auto. Mun di situ dah tutup selamat lagi kita akan bola sikit di workshop si jauh dari situ bangunan sebelah Silun. Ya akan jadi Manol Elite Workshop. Alright, dia ajak video kali tu. I see you guys next time. Thank you for watching. Salam. Memang terasa perbezaan. Of course lah sebab dah baru tukar minyak baru kan. Tapi kita rasa nyaman gigi gembaknya. Lupa mak padah dek. Sementara stok masih ada, korang akan dapat jersey Manol. Mungkin kita orang tukar minyak pelincir Manol. So dapatkan.